Kalau anda mencari buku yang menceritakan tentang azab api neraka, dosa-dosa besar yang datang daripada hadis yang diperhalusi oleh para ulama hadis, dinilai dahulu supaya kita tak adalah tersilap di dalam mempercayai sesuatu. Kadang-kadang biasalah kan, hadis tu dia tak kira hadis tu sahih ke tak sahih ke, yang penting ada cerita yang best lalu dimasukkan sekali. Cerita pasal azab kubur lah, dia cerita pasal dosa menipu, dosa riba sebagainya, dia bubuh yang tu, dia ambil je hadis tu sahih ke tak sahih ke, dia masukkan sekali. Tapi saya nak cadangkan kepada anda satu buku yang anda tak perlu risau isu status hadis. Ini buku dia, Kitab Al-Kabair wa Tabyin Maharim, ataupun dalam bahasa Melayu kita kata Mengintai 76 Jalan ke Neraka. Buku tentang dosa-dosa besar, ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Buku yang cukup bagus, ada 76 isu yang dibincangkan dalam ini, dosa-dosa besar. Hadis dia jangan duk pi kata, Al-Quran, ayat Quran pun lengkap, hadis pun telah diperjelaskan status hadisnya. Apatah lagi, ini Imam Zahabi bro, ia adalah tokoh ulama hadis besar. Sahabat-sahabat, ni terjemahan buku dalam bahasa Melayu Malaysia, jadi anda boleh baca dengan santai dan relax. Tak ada nak priming apa benda lah dia sebut ni. Perkataan dia ni cukup mengindonesiakan. Apa benda lah aku tak faham. Jangan risau, InsyaAllah tak ada masalah tu. Buku ini awak beri dekat beg kuning, dapatkan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.